datangi seorang makcik yang begitu menyayangi saya, iaitu makcik ni datang pada Riau. Dan makcik ni sedih sebab, dan saya terima kasih makcik kerana selama ni makcik mengikuti perkembangan saya. Dan makcik tahu siapa saya. Makcik kenal bapa saya dan makcik tahu perangai saya macam mana yang sebenar. Dan makcik ni sebenarnya ikhlas nak tolong saya sebab dia melihat saya teraniaya. Dan makcik ni insya-Allah saya akan bersama dengan makcik ni kalau kami berdua sama-sama okey. Okey, apa perasaan makcik sebenarnya orang yang buat saya tu? Makcik suka-suka marah suami makcik, anak makcik. Semua tiap-tiap hari tengok Datuk. Dan perasaan Datuk, kenapa orang khianat pada Datuk? Kan? Saya tak suka orang Indonesia, tahu tak? Kalau nak curi pun janganlah curi. Mintalah pada Datuk, dia akan bagi juga duit. Saya memang simpati dengan Datuk. Kenapa orang khianat pada Datuk? Datuk tak pernah buat orang sombong. Walaupun saya jumpa dia dekat masa rancangan Alam Sentral hari tu. Kenapa orang buat macam tu? Datin terlalu baik. Bukan saya nak bodek, bukan saya nak minta simpati dengan Datuk, tapi dengan ikhlas hati saya sebagai seorang ibu. Kenapa saya sampai kenal Ustaz bapa Datuk dengan ibu Datuk? Kenapa orang buat macam tu pada Datuk? Tolonglah. Kalau nak pun mintalah dengan Datuk, dia akan bagi juga. Cakap je. Sampai hati orang buat macam tu kat Datuk. Janganlah buat Datuk macam tu. Datuk bukannya khianat pada orang. Saya datang sini pun saya nak bekerja, nak bantu anak saya dengan suami saya. Kalau saya minta zakat pun tak pernah dapat. Zakat dah pernah datang rumah saya sampai dia cakap macam-macam dengan saya. Ya ke kak? Demi Allah. Tak apa kak. Hari ni ada tak Diana Saya tolong. bukan nak minta Datuk. Faham. Diana tolong ambilkan saya bagi hadiah baju hari raya, makan, beras, minyak. Dan kita sama-sama lah. Kalau saya ambil akak kerja. Saya tak minta tu. Memang akak tak minta, tak apa kak. Saya sedih Datuk, saya tak minta Datuk. Faham. Macam ni kak, saya bagi ikhlas hati saya. Ya Allah. Sebab akak ni datang sebenarnya, yang saya melihat akak ni orangnya baik. Dan niat saya nak menganggap akak macam keluarga saya. Alhamdulillah Datuk. Demi Allah Datuk. Zakat pernah datang pegawai datang. Dia katanya diorang sekarang permohonan untuk skrim kemiskinan ada 2 juta. Duit zakat ada 1 juta. Mana pergi duit? Selangor orang bayar duit banyak. Saya tak ada tempat saya nak mengadu, tahu tak? Kenapa orang buat saya macam ni? Mentah-mentah saya susah. Suami saya susah, sakit. Anak saya sakit. Orang hina kami macam ni. Saya tahu ni satu bantuan pun tak ada. Cuma YB pas saja bagi saya bantuan. Kenapa macam ni susah sangat? Mana duit pergi? Duit Selangor mana pergi? Waktu yang kita bagi bantuan akak tak dapat? Saya tak jumpa Datuk. Saya banyak kali datang nak jumpa Datuk. Tapi staf kata kalau nak jumpa cara macam tu tak boleh, Datuk tak boleh jumpa. Tak apa kak. Nanti insya-Allah akak ni tak diminta-minta apa-apa pun. Dia cuma sedih dengan kejadian saya. Dan saya kata okey kak, akak pun cerita dia sedih. Dan dalam masa sama saya nampak akak ni tak bekerja. Jadi alang-alang tu saya mengambil akak ni sebagai mak angkat saya untuk boleh meringankan beban dan adalah sikit pendapatan. Dan insya-Allah saya orang kata cuba untuk membantu akak ni memberi peluang pekerjaan. Dan saya tak sangka sebenarnya orang Malaysia juga ada yang susah kak. Saya ingat orang orang Syria je ke, orang Indonesia je ke, kita tak tahu kak kan. Tak ada. Patutnya Datuk round, pergi kampung, pergi taman Datuk. Sebenarnya ada lagi susah Datuk kan? Saya tak ada tempat macam mana saya nak tunjuk pada orang yang kami memerlukan. Sampai anak saya minta kebajikan pun tak dapat Datuk. Dia kata anak saya orang Sarawak. Sebenarnya kami tentera. Kat mana nak beranak, nak terkeluar kat situlah. Faham. Betul tak Datuk? Takkan flight nak bawa kami yang tengah sarat ni nak balik. Faham.
Ni diorang kata Jabatan Kebajikan kata anak saya orang Sarawak. Anak akak sekarang ni ada penyakit apa? Paru sebelah tak ada. Oh ya ke? Doktor memang kata dia tak boleh kerja, tapi dia usaha cari kerja, Datuk. Faham. Tak apalah, sebagai seorang ibu saya sanggup kerja untuk pikul nasib anak-anak saya. Suami saya sedih saya. Hari-hari dia tengok video, Datuk. Bukan saya nak bodek, Datuk. Anak saya yang umur nak masuk 17 pun bodek. Dia bukan nak bodek, dia selalu tengok hari-hari. Baru semalam saya dengar Datuk duduk, lepas tu Datuk cerita pasal yang tu. Datuk seorang keluarkan perasaan. Pasal orang buat saya macam ni. Saya menitis air mata, Datuk. Demi Allah, Datuk. Okey Kak, kalau Ibu kata saya sebenarnya nak bagi akak hadiah lah, berupa barang barang dapur. Lepas tu Diana, sebab sikit Diana ya. Terima kasih Diana. Saya bagi, tak dapat lagi ke? Dah saya dapat suruh orang lagi. Sekarang Diana. Saya nak dalam masa 1 minit. Okey, niat saya nak bagi akak hadiah untuk meringankan beban. Tapi akak betul-betul nak kerja dengan saya ke? InsyaAllah saya nak tanya macam mana kerja. Saya boleh ambil akak kerja. Saya tak ada masalah, cuma saya takut akak tak larat. Tak, sekarang ni saya nak tanya Datuk. Macam mana kerjanya? Kerja satu, kalau boleh biarlah suami saya kerja sekali, kerja tukang kebun ke. Dengan akak? Ya, lepas tu ada adik angkat saya susah. Umur berapa? Dia jiran sebelah rumah saya, umur dia dalam 40. Sebab dia dengan perempuan saya. lelaki? Perempuan. Dia 2 orang dengan saya. Susah? Dia dengan saya, tapi saya lah susah kan. Dia tu pun susah, suami dia kerja kilang. OT tak ada. Faham. Kalau boleh Datuk, kami 2 orang ni, macam kami 2 orang, kalau saya salah seorang, macam saya terpleot ke sakit ke kan, dia boleh bantu saya. Faham. Gaji tak kisahlah sama ada Datuk nak bagi dengan saya atau dengan dia. Kami dua-dua memang share. Kami ibarat macam hidup sama-sama. Susah senang sama-sama. Akak raya kat mana Kak? Saya raya dekat sini, Datuk. Saya tak pernah raya kat mana-mana. Kenapa? Saya tak nak cerita, Datuk. Saya... Akak makan apa Kak kalau raya? Akak ada buat tak ketupat ke, rendang ke? Saya ada beli yang Adabi baru-baru ni. Datuk Baharudin daripada bahagian PAS ada bagi M4 RM100 untuk shopping dekat EcoSafe. Saya ada beli ketupat dalam paket Nona. Tak apalah, pasal raya. Raya ke tak raya, macam biasa bagi hidup saya. Tak apa Kak, nanti saya bawa akak balik kampung, kita beraya sama ya. Saya anggap akak macam mak saya je. Saya memang kenal Ustaz baik dengan saya. Dan apa ni, saya ada minta kerja dengan mak Datuk. Tapi masa tu dekat Senayu Tinggi tak ada. Tak ada kerja kosong. Kalau dapat menyapu-nyapu dekat pejabat pun saya nak kerja. Okey, itulah bagusnya akak ni seorang yang nak bekerja dan bukan nak bergoyang kaki. Dan insya-Allah sebenarnya kepada rakyat Malaysia, sebenarnya ramai lagi orang Malaysia, orang Melayu yang memerlukan, dan sama-sama kita memberi peluang pekerjaan. Sebab anak akak ni pun ada seorang yang nak bekerja, tak kisahlah kerja driver ke, kerja assistant sales girl ke, berumur Yang sakit tu berumur 35 tahun. 35 tahun. Dan 24 tahun. Itu sihat. Yang anak dara tu sihat. Saya minta lah, kalau siapa kerja, tolonglah bagi kejujuran. Kan? Saya pernah kerja dengan orang letak duit. Saya bukan nak cakap saya baik, tapi memang kalau kita nampak duit, semua orang akan gelap mata. Tolonglah, jangan nak menipu dengan orang. Lagi satu, kerja dengan rumah orang, kita nak jujur. Kadang-kadang tuan rumah tu nak tengok kejujuran kita. Faham. Jangan nak ambil. Kalau kita tak ada duit pun kita minta, tolaklah gaji kita. Jangan sekali ambil duit orang. Sekarang ni suami akak buat apa? Duduk aja, tengok video Datuk. Oh, tak ada kerja? Umur berapa? 60, tapi dia boleh kerja kebun. Boleh kerja kebun? Dia tentera. Oh, okey, macam ni lah. Saya ambil tanya dengan Kak Diana, jadi pengawal. Malam jadi pengawal. Malam dia tak boleh, Datuk. Kenapa? Dia kalau boleh dia nak sama dengan saya kerja. Yelah, kerja sama tapi siang dia tidur. Malam jadi pengawal.
Boleh buat. Habis kalau pakai saya nak ambil akak kerja Aduh, macam ya mana? Allah. Okey, kalau saya nak ambil akak kerja macam mana caranya? Cuba akak share. Akak memang kerja dengan suami akak. Tapi akak ada rumah kan? Rumah akak tu akak sewakan rumah sendiri. Rumah tu jual beli lah kan Datuk Kita bayar bulan-bulan dekat bank. Suami saya gaji pencen suami saya 1,000 lebih. Tapi dah tolak duit rumah kat Melaka. Oh, akak ada rumah kat Melaka? Rumah kat Melaka. Rumah jual beli rumah kat Melaka. Okey. Tapi tolak tinggal 800. Kami pernah duduk KL 600 sebulan. Datuk, Ya. 600 sebelum tu Datuk tak naik lagi. Saya pun tak kenal Datuk. Datuk pun tak ada ni lagi. Kat 90 pun tak ada lagi. Akak macam mana? Akak boleh melakukan kehidupan kat akak nak kerja. Anak akak sakit. Tak tahulah Datuk. Akak makan apa kat hari? Makan nasi lah Datuk. Ya, ada. Mana dapat duit? Buat lawak apa? Adalah lauk sikit-sikit. Lauk ayam, lauk apa. Adalah. Ada insyaAllah Datuk rezeki kalau kita jujur dengan orang kan. Adalah. Adalah. Saya pun nak kadang-kadang saya pergi dah tolong basuh pinggan kat tepi-tepi restoran tu kan. Oh, tolong. Tolong dapat dalam RM20